Kita sambung pasang water pump. Dekat o-ring tu saya ada sapu sikit gam nipis-nipis. And keliling dia ni ada 10 biji bolt. Semua sekali saiz 10. And macam biasa lah, kita ikat secara silang-seli supaya tekanan dia tu sama rata. Barulah tak bocor. Sekarang ni kita dalam proses nak pasang timing belt. Kita masukkan dulu osier crankshaft. Korang ketuk sikit-sikit kiri kanan, atas bawah. Make sure dia masuk dengan rata. Kalau macam ni kira cantik lah. Lepas tu kita masuk balik dia punya crank gear. So korang repeat je step yang sama untuk camshaft osier pula. Okay, cun. Timing bearing ni kita set dulu dekat position dia. Nanti dah pasang timing belt apa semua, barulah kita ikat dia. Yang ni last sekali. Pasang balik camshaft pulih. Pastikan key dia tu masuk dekat dalam dia punya slot dia ni Okay, sekarang ni kita nak setting, kita nak adjust dia punya marking. Marking dekat cam pulley yang color putih ni, kita kena selarikan dia dekat anak panah atas ni Jadi kita pusing je sampailah dia selari. Okay, sikit lagi. Okay, dah. Yang belah ni pun sama jugalah. Alright, bila marking atas bawah dah betul, sekarang kita tengok marking yang sebelah bawah pula. Untuk marking sebelah bawah, pin yang dekat crank gear ni, dia mesti selari dengan anak panah dekat atas ni. Faham dia kena selari. Bila marking atas bawah dah ngam, barulah kita boleh pasang timing belt. Timing belt ni, kalau boleh korang sentiasa tegangkan sebelah yang bertentangan dengan tensioner dulu Maksudnya kita akan masuk yang sebelah depan dulu. Barulah kita akan tarik masuk pergi puli belakang pula. Okey, cantik. Untuk tegangkan belting, korang ambil plier yang macam ni. Lepas tu korang tolak dia ke atas. Yang ni korang agak-agak je lah. Janganlah terlampau ketat sangat. Kalau tak, masa start nanti dia boleh bunyi berdengung. Okey, bila dah ikat, crankshaft ni kita try pusing 2 ataupun 3 kali pusingan. Lepas tu kita adjust lagi sikit bagi ketat. Okey, cukup. Okey, nak tahu ketegangan belting tu cukup ke tak, korang try kepak sikit. Belting ni kalau dia boleh turn 45 degree macam ni, okey lah tu. Dia tak terlalu ketat dan tak terlalu longgar sangat. Okey, last kali kita try pusing lagi sekali manual. Test. Lepas tu kita try double check lagi sekali. Pastikan marking atas dengan marking bawah tu korang tengok, make sure dia sama macam yang kita setting mula-mula tadi tu. Macam dalam kes ni okey lah. Tapi kalau let's say lah korang tak dapat sama, korang buka, adjust balik. Betulkan balik marking tu. Alright, saya harap video ni bermanfaat. Kita jumpa lagi next time.